Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk isu-isu kontemporari kurikulum pendidikan Islam yang berteraskan kesepaduan ilmu ke arah pendidikan yang bertaraf dunia. Baik, sebelum saya mulakan pembentangan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rifai bin Azman, nombor metrik A301012500063, kod subjek SCC 423, kurikulum pendidikan Islam. Baik, seterusnya kita akan membincangkan, dalam tajuk ini kita akan membincangkan tentang 3 elemen yang utama, iaitu yang pertama adalah pendidikan yang bertaraf dunia, yang kedua kepelbagaian sistem pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah kesepaduan ilmu. Yang mana ketiga-tiga elemen ini adalah saling melengkapi dalam usaha untuk melahirkan model insan yang cemerlang, dan juga bukan sahaja cemerlang dari segi aspek akademik, akhlak dan juga sasial dan juga kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi ini. Seterusnya kita boleh pergi kepada pengenalan kepada kurikulum pendidikan Islam dan juga konsep penghayatan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam ini. Yang mana matlamat utama kurikulum ni bukan sekadar untuk menyampaikan pengetahuan agama, tetapi membentuk insan yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, memahami tujuan kehidupan serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Dan bukan sahaja kita belajar dan bukan sahaja kita mengajar tentang Islam, tetapi tidak mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Baik, melalui kurikulum pendidikan Islam ini, kita ni dididik untuk mengenali kebesaran Allah SWT melalui penciptaan alam. Seperti contoh, kalau kita tengok, kita akan belajar macam mana pokok tu boleh bertumbuh melalui proses fotosintesis daripada akar, menjadilah anak pokok, ada matahari, ada air, semua ada cahaya. Itu kita belajar dalam kurikulum pendidikan Islam ini. Baik, yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi secara beretika dan berintegriti dan berlandaskan nilai Islam. Yang mana zaman sekarang ni, bila kita tengok, sekarang adalah zaman AI, Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Dalam sekarang ni ada zaman AI, mungkin ada yang boleh menggantikan robot lah, ada yang menggantikan orang lah, manusia lah. Jadi kita kena gunakan teknologi AI apa semua ni dengan cermat dan selamat lah, dan yang beretika lah. Baik, seterusnya adalah dengan mengamalkan sifat amanah, adil, ihsan dan juga berkepimpinan lah, serta bekerjasama sebagaimana yang dituntutkan dalam Islam. Seterusnya kita akan pergi kepada penghayatan ilmu. Yang mana penghayatan ilmu ni pula kita nak mengamalkan nilai akhlak mulia dalam kehidupan. Baik, seterusnya kita perlulah berfikiran kritis, kreatif dan juga inovatif, serta kita perlu mampu menggunakan teknologi secara beretika. Kerana bila kita mengamalkan kesemua ini, kita mampu mempunyai kemahiran yang insaniah seperti berkepimpinan, berkomunikasi dan juga kerja berpasukan. Bila mana tujuan penghayatan ilmu ini berlaku untuk melahirkan generasi Muslim ataupun generasi orang Islam yang mampu untuk bersaing di peringkat global tanpa hilang nilai dan identiti seseorang Muslim itu tersebut. Seterusnya kita pergi kepada evolusi kurikulum pendidikan Islam di Malaysia ini. Bila kita bercakap tentang pendidikan yang bertaraf dunia, kurikulum pendidikan Islam ni juga perlu bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Bila kita tengok contoh daripada zaman tradisional, zaman kolonial dan pasca kemerdekaan, zaman sebelum kemerdekaan lah sendiri. Bila kita tengok pendidikan Islam ni, dia bermula daripada sistem pondok.
ataupun surau atau masjid, madrasah. Okey, dan dia fokus kepada pengajian Al-Quran, hadis, fiqh, tasawuf dan juga bahasa Arab. Okey, jadi mereka memfokuskan kepada diniah ataupun mereka memfokuskan tentang agama Islam. Okey, bila kaedah pengajaran ni dia bersifat tradisional, seperti contoh kaedah halaqah, kaedah berkumpulan, dan bila kita pergi kepada zaman pasca kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam ini juga diberi penekanan dan sistem pendidikan dari sistem dalam sistem pendidikan kebangsaan ni. Bila mana pada zaman pasca kemerdekaan ini, penubuhan sekolah menengah agama telah ditubuhkan, ataupun Kolej Islam dan juga Institut Pengajian Islam telah ditubuhkan, dan juga kurikulum mula lebih formal dan seragam di bawah Kementerian Pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada era yang moden pula. Okey, daripada 2000 tahun 2000 ke atas, bila kita tengok kurikulum pendidikan Islam ni telah dikemaskini. Bukanlah telah sahaja, tapi perlu dikemaskini selaras dengan perkembangan semasa. Okey, dan penekanan ini adalah penekanan terhadap pembangunan asasiah dan juga kemahiran insaniah serta pemikiran kritis, yang mana penggunaan teknologi dan media dalam pengajaran dan pembelajaran ini perlu ada dalam pengajaran. Seperti contoh, kita akan menggunakan slide ataupun kita akan gunakan carta gambar, ataupun kita akan bernyanyi dalam kelas. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada era transformasi, maksudnya telah moden telah berkembang, yang mana bermulanya pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah, iaitu KSSR, dan juga KSSM, kurikulum standard sekolah menengah, KSSM, dalam pendidikan Islam. Ia juga pendekatan yang berasaskan kompetensi pembelajaran abad yang ke-21 dan juga integrasi nilai murni. Okey. Baik, kita pergi kepada cabaran pendidikan bertaraf dunia. Okey, yang pertama kita pergi kepada kecerdasan buatan, iaitu AI, iaitu persaingan pendidikan di peringkat antarabangsa ni menuntut menuntut pelajar untuk memiliki kemahiran global. Okey, dan yang kedua, revolusi industri 4.0 ni dan perkembangan kecerdasan perbuatan AI ni memerlukan murid yang celik teknologi, namun tetap berpegang dalam etika Islam. Dan yang ketiga, keperluan melahirkan graduan yang mempunyai kemampuan insaniah ini seperti komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan juga kecerdasan emosi. Bukan sahaja menggunakan kecerdasan buatan semata-mata. Baik, kita pergi pada STEM pula, yang mana ada beberapa isu bila mana ada persepsi pelajar yang mana menganggap subjek STEM ni sukar ataupun satu mata pelajaran yang sukar. Okey, dan seterusnya ada kekurangan guru yang menguasai ataupun kekurangan guru yang terlatih menguasai pedagogi inovatif ini. Okey, mungkin kekurangan bajet ataupun kekurangan peruntukan. Okey, seterusnya bila kita tengok kemahiran insaniah, adanya ketidakstabilan ekonomi dan juga keciciran nilai kemanusiaan akibat penggunaan AI ni, penggunaan teknologi ni yang tidak terkawal. Jadi disebabkan itulah penggunaan kecerdasan buatan AI ni perlu dikawal, okey, supaya tidak terjerumus ataupun tidak keluar daripada etika Islam. Jadi pendidikan Islam ini perlulah menjadi mata pelajaran yang relevan
dengan perkembangan STEM, AI dan juga kelestarian global tanpa mengorbankan nilai Islam tu sendiri. Baik, seterusnya kita pergi kepada elemen yang kedua, iaitu kesepaduan ilmu. Okey, kesepaduan ilmu ni bermaksud kita menggabungkan ilmu nakli dan juga ilmu akli, iaitu ilmu nakli ni dia bersumberkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ilmu akli ni pula dia bersumberkan hasil pemikiran manusia itu sendiri, seperti contoh sains, matematik ataupun teknologi. Baik, pendekatan ini sangatlah penting supaya hubungan ilmu dan akli ni sangatlah penting supaya murid ni faham bahawa semua ilmu ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak wujud pemisahan antara ilmu dunia dan juga ilmu agama. Okey. Seperti contoh, bila kita tengok, bila kita mempelajari sains ataupun bila kita mengajar sains, kita murid akan mengaitkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui ciptaannya. Seperti contoh bagaimana pokok ni boleh tumbuh, bagaimana Allah ciptakan manusia. Jadi itulah yang murid akan belajar. Itu yang ada dalam Al-Quran. Bila kita tengok bila kita belajar ilmu nakli, kita akan tengok daripada Al-Quran. Bila tengok ilmu akli, okey, macam mana penciptaan manusia daripada darah, daripada keluar jadinya daging, jadinya tulang. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada ekonomi pula. Okey, bila kita kaitkan dengan ekonomi ni, murid akan belajar tentang prinsip keadilan dan etika perniagaan Islam. Macam mana nak berniaga dalam Islam? Adanya hutang, adanya pinjaman. Okey, seterusnya bila kita tengok, bila kita mempelajari teknologi AI ni pula, mereka ni dididik supaya untuk menggunakan teknologi AI ni secara dalam terkawal dan juga beretika serta bertanggungjawab, supaya tidak ketinggalan zaman dan masih ada lagi identiti Islam dalam tu. Dan yang terakhir, bila kita tengok dari segi kesihatan, bila kita belajar tentang kesihatan, kita kait juga dengan konsep kebersihan dan penjagaan tubuh sebagai amanah daripada Allah. Baik, untuk kepelbagaian sistem pendidikan Islam, okey, kita akan fokuskan terhadap beberapa sekolah, iaitu SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Yang kedua, SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Yang ketiga, Sekolah Tahfiz. Dan juga yang keempat, Sekolah Swasta Islam. Okey, kita akan tengok macam mana empat sekolah ini bergerak mengikut zaman ke zaman. Okey, dan mengikut era globalisasi sekarang lah. Okey, jadi kita terus pergi kepada SABK dahulu, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, yang mana fokus utamanya adalah untuk menggabungkan kurikulum kebangsaan, iaitu KPM, dengan kurikulum diniah. Jadi dia ada dua subjek kurikulum, iaitu subjek kurikulum kebangsaan dan juga subjek kurikulum diniah, bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek akademik dan juga agama. Kita pergi kepada kekuatan SABK ni, yang mana kekuatannya adalah kurikulum bersepadu ni, kurikulum ni adalah kurikulum bersepadu. Sebab dia gabungkan di antara kurikulum KPM dan juga kurikulum diniah. Jadi yang kedua, dia diiktiraf oleh KPM, dan juga yang ketiga, peluang untuk melanjutkan pengajian KIPT tempatan ni dan luar negara ni tinggi. Kebarangkalian ni tinggi lah. Dan pembentukan sasya juga nilai Islam dalam Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Cabarannya pula adalah setiap sekolah mesti ada cabarannya. Okay, yang pertama adalah cabaran untuk SABK adalah kekangan kemudahan ICT. Jadi dan di setengah tempat lah mungkin jadi disebabkan kekurangan peruntukan, dan yang kedua adalah keperluan latihan guru yang berterusan, dan yang ketiga adalah beban kurikulum yang padat, sebab bila kita tengok tadi, dia gabungkan SABK ni, dia gabungkan KPM dan juga diniah. Jadi menyebabkan itu yang membebankan guru-guru
dan juga murid lah. Dan yang terakhir adalah perbezaan tahap pencapaian murid. Mungkin ada murid ni dia dapat belajar, dan ada murid ni yang tak boleh nak kejar. Okey, seterusnya dan yang terakhir adalah peranan SABK ni adalah untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak, celik teknologi dan juga mampu bersaing di peringkat global. Baik, kita pergi kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, iaitu SMKA. Kita pergi, fokus utamanya adalah untuk menyediakan pendidikan sasiah dan akademik secara cemerlang, berteraskan dengan pendidikan Islam dan juga pembangunan sasiah yang secara holistik. Kekuatannya adalah Islam dan pembangunan sasiah ni adalah secara holistik. Yang kedua adalah prestasi akademik ni tinggi. Dan yang ketiga, penguasaan bahasa Arab dan Inggeris pun cemerlang, serta aktiviti kurikulum yang berkualiti dan juga dapat melahirkan pemimpin dan Muslim yang profesional. Cabaran untuk SMKA adalah tekanan akademik yang tinggi. Yang kedua, keperluan inovasi PDP digital dan berteknologi. Yang ketiga adalah pengukuhan kemahiran abad 21 ni masih perlu ditingkatkan, serta pengurusan masa dan keseimbangan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Dan kita pergi kepada peranannya pula. Peranan SMKA ini adalah untuk menyediakan modal insan yang berkualiti, yang menguasai ilmu profesional dan nilai Islam, serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara dan juga dunia. Seterusnya, yang ketiga, kita akan pergi kepada sekolah tahfiz, yang mana ada ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz dan ada yang tidak. Mengapa? Jadi kita tengok apa fokus utama sebenarnya sekolah tahfiz. Okey, tahfiz ni adalah fokusnya adalah untuk melahirkan hufaz Al-Quran, iaitu 30 juzuk, yang memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Seterusnya, bagi kekuatan tahfiz ni pula adalah penguasaan hafazan Al-Qurannya sangat baik. Yang kedua, pembentukan akhlak, disiplin dan adab pengukuhan nilai kerohanian dan spiritual. Dan yang terakhir adalah persekitaran Islam yang kondusif. Maksudnya persekitaran sekolah tahfiz ni adalah persekitaran Islam sahaja. Kadang kalau bila kita tengok sekolah tahfiz ni selalunya ada yang berada di pedalaman, ataupun tiap bercampur dengan dunia luar. Cabaran untuk sekolah tahfiz ni pula adalah pengiktirafan kurikulum tahfiz di semua peringkat. Seperti contoh, tak semua universiti ataupun tak semua kolej-kolej yang mempunyai kos tahfiz ataupun pendidikan tahfiz. Ada sesetengah universiti dan kolej sahaja. Okey, seterusnya cabarannya adalah kemudahan dan teknologi ini tidak seragam dan tak sama. Dan yang terakhir adalah kekangan sumber kewangan, juga kekurangan peruntukan lah. Dan seterusnya, yang terakhir sekali untuk peranan tahfiz ni adalah untuk melahirkan hufaz profesional yang menguasai Al-Quran. Bukan sahaja menghafaz Al-Quran, tetapi memahami isi Al-Quran dan mentadabbur ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, dan juga memberi manfaat kepada ummah dan masyarakat. Baik, seterusnya sekolah swasta Islam. Sekolah swasta Islam ini fokus utamanya adalah untuk menawarkan kurikulum Islam yang fleksibel dengan gabungan kurikulum kebangsaan dan juga antarabangsa. Pergi kepada kekuatan sekolah ni pula. Inovasi PDP pengajaran dan pembelajaran ni dan pendekatan ni adalah terkini, serta kemudahan moden dan persekitaran pembelajaran yang berkualiti.
Seterusnya, yang ketiga adalah penggunaan teknologi dan bahasa antarabangsa. Dan yang terakhir adalah saiz kelas lebih kecil dan perhatian individu. Maksudnya setiap kebanyakannya kebanyakan sekolah swasta jumlah muridnya tak melebihi 60 ataupun 30. Jadi bila mana jumlah muridnya tidak ramai, jadi perhatiannya lebih dan saiznya lebih kecil lah. Cabarannya pula bagi sekolah swasta ni terutama mestilah adalah kos pendidikannya yang tinggi. Dia lebih mahal daripada sekolah-sekolah lain, daripada sekolah agama bantuan kerajaan tadi, sekolah menengah kebangsaan agama dan juga tahfiz. Seterusnya, kualiti berbeza antara institusi. Dan yang seterusnya, keperluan pemantauan dan penarafan standard secara berterusan. Dan yang terakhir adalah akses tidak seimbang di bandar dan di luar bandar. Kadang ada sekolah tahfiz yang berada di bandar saja, di luar bandar tak ada sekolah. Kadang ada sekolah swasta Islam yang ada di bandar sahaja, sekolah swasta Islam di luar bandar tak ada. Itu yang menyebabkan cabarannya lah. Dan yang terakhir adalah peranan sekolah swasta Islam ni adalah untuk melahirkan pelajar yang bertaraf antarabangsa, yang menguasai semua ilmu, daripada ilmu teknologi, kemahiran dan juga kepimpinan yang berteraskan dengan nilai Islam serta bersaing dengan era globalisasi zaman sekarang. Walaupun sistemnya berbeza, matlamatnya tetaplah sama, iaitu untuk semua sekolah matlamatnya adalah untuk membentuk Islam yang berilmu, beriman dan berakhlak. Tiga ni mesti ada pada ciri-ciri salah seorang Muslim. Cabarannya ialah memastikan semua institusi ini mempunyai standard yang sama, standard kurikulum yang berkualiti, guru yang terbaik dan juga peluang pendidikan yang seimbang supaya tiada jurang antara satu sistem dengan sistem yang lain. Baik, jadi seterusnya sebagai bakal guru pendidikan Islam, jadi apa peranan guru pendidikan Islam ni? Sebab kita memainkan peranan yang sangat penting sebagai guru pendidikan Islam. Jadi antaranya adalah untuk menjadi role model ataupun jadi teladan serta contoh kepada murid-murid dalam akhlak dan profesionalisme ni. Dan yang kedua, kita perlulah membimbing pembentukan sesial murid. Bukan sahaja kita membiarkan apa yang murid buat. Jika murid membuli, kita biarkan. Jadi kita kena bimbinglah mereka ke arah yang lebih baik. Seterusnya adalah kita mengintegrasikan nilai Islam dalam setiap pengajaran. Contoh, jika kita buat sesuatu benda jahat ni, apa pengajarannya? Seterusnya dan yang terakhir adalah kita sebagai guru, kita perlu mengamalkan pedagogi yang inovatif dan holistik. Yang mana kita perlu tahu macam mana kita nak belajar, macam mana kita nak mengajar dengan murid yang sekian-sekian, murid yang ada masalah sekian-sekian, dan kita perlu kreatif lah untuk lakukan apa sahaja demi mengajar pendidikan Islam seiring dengan zaman sekarang. Baik, untuk cadangan penambahbaikan ni, untuk kita pastikan kurikulum pendidikan Islam ni terus relevan, ada beberapa cadangan penambahbaikan untuk kita laksanakan. Seperti contoh, yang pertama adalah untuk kita mengintegrasikan STEM ni, AI dan teknologi ni dalam pendidikan Islam. Kita akan gunakan dalam pendidikan Islam ni, kita akan gunakan teknologi AI dan juga STEM. Seterusnya, yang kedua, kita akan memperkasakan pendidikan nilai akhlak dalam semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, kita akan memperkasakan kesepaduan ilmu akli dan nakli dalam kurikulum. Maksudnya dalam kita belajar Al-Quran, kita akan fikirkan macam mana kejadian ini berlaku. Seterusnya, yang ketiga, kita akan meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan Islam. Jadi kita akan lahirkan lebih ramai lagi guru yang boleh mengajar STEM dan juga pendidikan Islam dalam satu masa. Seterusnya, yang keempat, kita akan mengubah fokus
mengubah fokus pendekatan ni daripada hafalan kepada pemahaman dan aplikasi. Okey, yang mana kita bukan sahaja mengajar murid untuk menghafal dan membaca, tapi kita mengajar murid untuk faham tentang apa yang kita mengajar itu, dan juga kita akan aplikasikan apa yang kita belajar tu. Seperti contoh, kita suruh murid hafal tentang rukun solat, tapi kita tak suruh murid praktikkan solat tu. Jadi macam manalah murid nak solat dengan baik ataupun solat dengan khusyuk kalau kita tak praktikkan solat tu. Okey, dan yang terakhir adalah melalui langkah-langkah ini, melalui cadangan penambahbaikan ini, kurikulum pendidikan Islam ni mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, di peringkat antarabangsa, dan juga tanpa kehilangan identiti Islam tersebut. Baik, sebagai kesimpulan, kurikulum pendidikan Islam ni perlu sentiasa berkembang mengikut keperluan semasa. Tapi apa jua perubahan yang dilakukan mestilah berteraskan Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, kesepaduan ilmu, penerapan teknologi secara beretika dan penghayatan Islam ni akan melahirkan model insan yang seimbang, sejajar dengan peringkat dunia. Okey, yang mana seperti firman Allah SWT, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Okey, yang mana ayat ini menunjukkan bahawa Islam ni sangat menggalakkan mencari ilmu, tetapi ilmu tersebut mestilah membawa manusia ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir kata daripada saya harap pembentangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isu-isu kontemporari kurikulum pendidikan Islam ni, serta kepentingannya lah kesepaduan Islam dalam generasi yang bertaraf dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.